Okey, kita menjawab komen kat sini. Alza, yang lain semua okey. Minyak tak adalah jimat. Okey, bagi minyak ni dia adalah praktikal. Dia bergantung pada cara pemanduan. Okey. Kalau yang mana jenis santai, okey je, tak ada masalah. Minyak dia memang akan jimat. Tapi yang mana tekan macam setan tu, memang akan confirm tak jimat, guys. Alza sebenarnya adalah MPV yang dicipta untuk kawasan bandar, bukan untuk long distance. Boleh je pakai long distance, tak ada masalah. Tapi bila long distance kau tekan dekat highway tu laju, dia akan kuatlah makan minyak. Okey, tapi kalau dalam bandar dia akan lebih jimat minyak. Okey, tapi bergantung juga cara kita drive. Ya, kalau yang jenis tekan pedal tu sampai ke lantai tak adalah jimat kan. So yang ni saya ada sebiji yang baru masuk tahun 2014, enjin 1.5 advance, datang dengan full leather, dalam pun dah ada Android player. Okey, untuk kawasan interior ni kita belum cuci lagi tau. So nanti kita akan basuh, polish balik, tengok dia punya condition semua masih cantik. Cuma dia punya ni adalah calar-calar. Nanti kita akan spray balik semua. Mileage dia baru 110 sahaja, guys. Okey, Android pun dah datang. Dashcam nanti saya bagi percuma. So yang ini siapa yang nak beli secara tunai 26,800 sahaja sebelum on the road. So siapa yang nak masuk nak beli secara full loan pula, anggaran bulanan dah 500 lebih macam tu. Boleh ikat loan dengan kredit saja, bank dah tak boleh. So yang mana-mana nak beli secara tunai 26,800 campur rotek, campur insurans, dapatlah on the road dia. Okey, siapa yang mana nak beli secara loan pula, kita akan benar buat kira-kira, DM dengan saya dulu. Masuk ke dalam profile, tekan link dalam profile saya, wasabi dengan saya. Nanti kita sembang, saya buat kira-kira on the road. Okay, so kalau korang berminat nak mencari kereta terpakai, isi saja form biru dekat bawah ni ataupun masuk ke dalam profile. Okay, so nak cari kereta terpakai, cari saya Syahrin di Mafoto. Assalamualaikum, guys.